beli saya daripada seseorang. Saya tak Beli? Itulah yang saya sedih sangat. Saya nak tahu sebenarnya betul ke saya set meja ni macam sesuai dengan rumah aku. Aku ambil lah. Aku nak atur mak kau. Kau tak ada hak. Bilik bedah. Wasiah. Mungkin korang rasa tak perlu, tapi cerita pasal pusaka. Bila kejadian sesuatu berlaku, kematian, masa tu ada masalah. Aku dengan Nazri bawa banyak isu untuk selesaikan. Isu terbaru, Nazri. Untuk Anak angkat. angkat. Anak angkat, dia ni anak angkat kepada Andartu. Okey, Maknanya anak dara tua tak berkahwin ya. tak berkahwin, tapi ambil dia sebagai anak angkat. Tapi mak angkat dia ni mesti ada adik-beradik lain. Of course. Jadi nak cerita lebih tak boleh. Assalamualaikum, Mas. Salam, Tok. Macam mana dapat tahu pasal bilik bedah? Saya memang tengoklah bilik bedah ni. Dan sebenarnya saya ada masalah. So, saya terus hubungi bilik bedah. Saya harap bilik bedah dapat bantu saya lah. Bilik bedah adalah ruang untuk kita bicara, tapi yang dapat membantu ialah Wasiah, syarikat pengurusan harta pusaka nombor 1 di Malaysia. Dan Encik Nazri yang akan banyak berak. Saya hanya orang perantara. Okey, Mas, berapa umur sekarang? Umur saya 35 tahun. Okey, apa masalah awak? Saya seorang anak angkat. Mak saya dulu tak berkahwin. Mak saya seorang datu. Dia sibuk sangat bekerja sampai dia tak sedar yang umur dia dah lanjut lah. Jadi dia ambil saya daripada saya kecil. Daripada baby? Daripada baby. Dia beli saya daripada seseorang. Saya tak tahu. Beli. Dia beli saya daripada seseorang. Saya tak tahu siapa ibu kandung saya. Sampai sekarang tak pernah jumpa ibu kandung? Saya tak pernah jumpa. Selama ni saya hidup berdua je dengan mama. Saya gelarkan diri dia mama. Mama tak pernah cerita mak bapak awak siapa? Mama tak pernah cerita. Mama kata saya tak perlu tahu. Mas tak perlu tahu sebab mama ada untuk saya. Saya hidup berdua je dengan mama. Semua kami buat berdua. Mama, dia bina kerjaya dia. Dia ada duit lah. So dia selalu bawa saya jalan-jalan. Dan saya setuju je dengan dia. Saya tak perlukan orang lain kecuali dia. Saya ada dua. Dia cukup bagi saya. Tapi mama baru meninggal. Mama bagi tahu saya yang saya anak angkat. Cumanya macam saya cakap lah. Dia tak cakap. Dia kata saya tak perlu tahu siapa keluarga saya. Mama meninggal 5 bulan lepas. Sakit. Terkejut. Saya tak sedar. Allah ambil mama dalam keadaan sangat baik. Pagi subuh, saya kejut mama bangun. Mama dah tak ada. Pagi tu. So mama dapat pergi dengan baik lah. Tapi Apa persoalan dia sekarang, Mas? masalah dia sekarang, saya duduk dengan mama daripada kecil rumah tu. Mama ada adik-beradik lelaki 2 orang. Satu hari tu, masa mama meninggal adalah pakcik datang, kemudian dia balik lah. Tapi tiba-tiba satu hari saya dekat dalam rumah, saya tengah rehat, pakcik datang. Lepas tu, tak semena-mena, pakcik duduk atas satu kerusi set sofa yang mama beli daripada Turki. Dia beli dengan saya lah masa tu. Tiba-tiba je dia duduk atas kerusi tu. Lepas tu dia kata, kerusi ni aku punya lah. Lepas tu, seorang lagi datang, dia duduk dekat set meja makan. Iaitu kami beli di Itali. Lepas tu dia kata, oh, set meja ni macam sesuai dengan rumah aku. Aku ambil lah.
Saya rasa macam dia tak hormat sebab tu rumah saya. Lepas tu saya tanya dia, pakcik nak apa ni? Lepas tu dia kata, aku nak atur mak kau. Kau anak angkat. Kau tak ada hak. Itulah yang saya sedih sangat. Saya nak tahu sebenarnya betul ke? Betul ke saya tak ada hak kepada mama punya harta? Rumah tu saya duduk dengan mama sebelum ni tak pernah datang pun. Sekali-sekali adalah. Tapi jaranglah saya tengok muka diorang. Lepas tu tiba-tiba tak semena-mena dia suruh saya keluar. Dia kata ni rumah diorang punya. Semua barang-barang berharga dalam rumah tu diorang nak ambil. Sebab saya anak angkat. Saya rasa tak adil. Saya hidup dengan mama, kenapa diorang pula tiba-tiba nak ambil mama punya harta? Kalau tak, saya duduk mana? Saya tak kahwin lagi. Mama dulu janji cukup ada dia. Tapi mama lupa. Kalau dia tak ada, siapa nak jaga saya? Okey. Saya bab ni Nazri saya kurang arif lah. Saya rasa Nazri boleh jadi Mas. Ni Cik Nazri, dengarkan penerangan pada Cik Nazri. So, anak angkat, harta yang tak buatkan wasiat apa semua, tak dihibahkan, dah meninggal. Macam mana ni Cik Nazri? Memang biasa tu situasi-situasi pasangan ataupun individu-individu yang ada anak angkat. Sebab kita tahu tu anak angkat ni dia tidak layak mewarisi bahagian faraid daripada ibu ataupun bapa angkat dia. So bermaksud dia tak ada hak terhadap harta, walaupun seperti mana Mas cerita tadi, saya boleh gambarkan bahawa ibu ni tadi telah membesarkan Mas seperti anak kandung dia sendiri, malah lebih lagi daripada tu kan, memberikan segala-galanya kepada Mas, tetapi berbalik semula kepada hukum, berbalik semula kepada hakikat yang sebenar, yang mana anak angkat memang tak ada hak dari sudut faraid. So tindakan bapa saudara, iaitu adik-beradik kepada arwah ibu ni tadi, kita nampak sebenarnya dia tidak pun melanggar hukum, cuma mungkin cara tak berapa betul lah. Sepatutnya mungkin boleh bercakap elok-elok, mungkin boleh bincang dan sebagainya, dan mungkin ada sedikit bahagian yang mungkin dia nak tinggalkan kepada Mas dan sebagainya. Ini yang sebenarnya penting kepada orang kita, terutamanya kepada golongan-golongan kritikal yang mempunyai anak angkat. Sebab sayang macam mana pun kita kepada anak angkat yang tadi, mereka tidak boleh menggantikan ataupun tidak boleh duduk di dalam struktur faraid kita. So macam mana kita sebagai pemilik harta nakkan supaya anak angkat yang kita bela, yang kita sayang, yang kita berikan segala-galanya kepada dia juga mendapat seperti mana yang kita harapkan, kan? Seperti mana yang macam Cik Mas sebut tadilah. So kena buat hibah. Yes, Hibah gunakan awal. instrumen yang tepat. Hibah. Hibah. Sebab hibah ni bila kita beri ataupun bila kita komplit sahaja rukun dan syarat dia, bermaksud hibah tu telah pun terlaksana semasa hidup. So dan hibah ni bebas, kita boleh berikan kepada sesiapa sahaja, dan juga berapa maksimum pemberian. Tak ada had, kita boleh berikan. Tetapi berhati-hati juga untuk memberi hibah ataupun membuat hibah. Kita buat hibah bukan semata-mata untuk lari daripada faraid, sebab faraid itu memang hukum yang telah Allah cerita jelas. Cuma kita kena tinggalkan sedikit supaya faraid itu berjalan. So, kita meraihkan juga hukum yang telah Allah turunkan. Bukan semata-mata semua harta kita nak hibahkan. Okey, Mas, mengikut kata Cik Nazri, tak boleh buat apa-apa. Maksudnya saya kena keluar jugalah daripada rumah tu. Cik Nazri, boleh tak wasiat kita on behalf, kita pergi bincang dengan pakcik-pakcik dia supaya melihat. Betul. Yang mati tu mungkin kakak atau adik dia orang. Ini anak angkat. Kalau dia buat macam ni, kesian arwah tu kat sana. Saya nampak ni isu komunikasi tu perlukan kepada peranan pihak ketiga yang profesional,
yang boleh orang kata apa memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak. InsyaAllah Wasiah boleh ya? kita boleh bantu. Okey Mas, tu janji daripada Wasiah, dia akan uruskan. Tapi ini yang saya nak cakap kepada semua orang kat luar sana, orang boleh ambil anak angkat. Tapi sebelum ambil anak angkat, saya rasa penerangan yang besar juga harus berlaku tentang faraid, Betul. tentang harta pusaka. Kena faham. Jadi tidaklah jadi macam Mas ni, dia seorang-seorang je sekarang ni. Adik-beradik tak ada, saudara mara tak ada. Kan? Seorang-seorang. Agar dia tak jadi dosa pada kita lah. Kita ambil anak angkat, lepas tu kita tinggalkan teruk mak ambing macam ni. Ya? Dalam keadaan meminta-minta. Ya. Okey Mas, nanti kita akan Wasiah Syop akan uruskan. Okey, itu kisah Mas. Terima kasih Mas. Ya? Kita akan hubungi semula. Parah ni. Ini macam ni, banyak kan kes macam ni. Biasa macam ni Datuk, kalau yang melibatkan anak angkat ni kadang-kadang masyarakat kita tak terdedah, tak faham. Saya nak sarankan satu kepada Wasiah. Boleh tak Wasiah berhubung dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia? Setiap orang yang nak ambil anak angkat yang Islam ni akan dapat sedikit kaunseling daripada pihak Wasiah. Bagus cadangan Datuk. Sekurang-kurangnya mak dengan ayah ni bila dia nak anak angkat, dia aware Dia aware. bahawa dia walaupun sayang macam mana kita susukan dia pun, tapi dia tidak layak. Ini mas satu. Ada banyak ni. Ini daripada zaman-zaman dulu lagi banyak. Banyak yang jadi macam ni. Akhirnya mereka sorangan. Satu lagi tu yang kita risaukan anak angkat yang bernasabkan kepada bapa angkat. Itu lagi parah. Dalam keadaan mungkin dia tak tahu bahawa dia tu adalah anak angkat, so secara automatik dia dah pun makan hak orang lain. Ada kemungkinan. Ini So, saya cadangkan kita Wasiah, kita akan buat satu strategic partner dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita akan terangkan setiap orang nak ambil anak angkat, kita akan keluarkan satu rules and regulation tentang wasiat, tentang harta. Kalau dia tak ikut, itu terpulang pada dia. Tak ada paksaan. Kalau dia ikut lagi bagus. At least ada penerangan. Baik. Itu kerja kita. Kita bilik bedah wasiah. Benda penting tentang hukum. Jumpa lagi episod akan datang dengan kes-kes yang terbaru. Assalamualaikum.